kenapa kena simpan emas? Simpan duit pun boleh. Ni antara soalan yang banyak saya terima daripada ramai orang. Pertama sekali, kenapa kita kena simpan emas? Bila kita tahu bagaimana duit itu bekerja, bagaimana duit itu berfungsi, yang mana duit ini nilainya akan sentiasa susut, nilainya akan sentiasa jatuh. Kemudian duit terkesan dengan inflasi, menyebabkan nilai duit lagi jatuh. Antara cara untuk kita atasi masalah inflasi dan susut nilai adalah antaranya dengan simpan emas. So, ini antara cara yang sangat-sangat mudah yang boleh dilakukan oleh ramai orang. Dan bila kita mula simpan emas, antara sebab yang lain, kita sebenarnya sedang selamatkan duit kita daripada boros, daripada bocor. Tanpa kita sedar, di zaman yang moden ini, sangat mudah untuk duit kita bocor. Adanya QRP, online transaction dan sebagainya, menyebabkan sangat susah untuk kita kekalkan duit yang ada dalam akaun kita. Jadi option yang ada adalah dengan tukarkan kepada emas. Dan bila kita tukarkan kepada emas, insyaAllah nilai emas kita akan semakin meningkat. Dan bila dah meningkat, kita akan dapat nilai yang lebih banyak, yang mana kita boleh capai kita punya matlamat yang kita inginkan dengan menggunakan amount jumlah duit yang sedikit. Contoh, kita nak simpan RM30,000 untuk buat kahwinan ataupun nak buat modal bisnes. Jadi kalau kita nak simpan dalam bentuk duit, kita perlu cukupkan nilai RM30,000, tidak boleh kurang walaupun 1 sen. Tapi kalau dengan simpan emas, mungkin kita hanya simpan RM20,000, tapi sebab kenaikan harga emas kita itu dah mencapai RM30,000. So kita dah jimat masa, jimat duit dan jimat tenaga. Dapat sesuatu? Jangan lupa follow saya dan share video ni supaya lebih ramai orang dapat manfaat.